Assalamualaikum. Kita ada sekarang dekat jambatan baru Sungai Rambai yang memisahkan antara Johor dengan Melaka. Ni bawah ni tempat orang berehat, tempat burung-burung orang beri makan, nampak. Kamu banyak burung ai. Burung merpati. Aduh, banyaknya. Adik dia beri makan dengan mak dia. Dia nak bagi juga. Dia banyaknya. Beri dekat-dekat sikit kau, dekat-dekat kau sini, dekat-dekat kau tu. Banyaknya. Yang atas tu duduk atas lagi sekejap. Tepi sikit. Ni Sungai Kesang yang memisahkan antara Melaka dengan Johor. Ni tempat ni. Dia tulis situ di bawah jambatan ni, studio Jalan Ampas. Nampak? Ni sungai dia. Orang jalan-jalan kat sini ni boleh rehat, ada kedai makan apa semua. Ni je. Sana tu empang 5. Empang air. Air surut lah. Ni air surut. Ni Sungai Kesang untuk pergi ke laut. Jadi kalau banjir ni memang penuh air sampai ke atas ni. Air akan naik sampai ke atas ni. Naik sampai ke atas kan. Naik sampai ke atas. Luas kawasan ni kau tengoklah sendiri. Tenang je kepala air dia. Sana tempat orang berehat tu. Ni dia. Okey. Tolong like dan share. Tolong like ramai-ramai. Okey, terima kasih semua.